Kita akan pergi di booth sini. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Ashikin. Saya adalah pemilik Coco Kins. Coco Kins adalah pembuatan dan pembekalan cookies. Jadi kami bersedia untuk retail. Alhamdulillah. Okey. Kebaikan produk kami ialah kami cookies berbentuk kapsul. So, packaging dia menarik and dia easy to handle. Jadi, itu yang menarik. Dan kualiti insat. Kualiti rasa dia. Okey, daripada bentuk kita boleh nampak cookies yang biasa dia letak ada coklat kat situ tengah kan. Bismillah. Macam mana? Sedap. Saya komen. Yes. Saya komen. Cookies. Satu lagi boleh? Boleh. Ini bagi extra. Tengok, sampel Sebagai orang yang tahu dalam bidang masakan, cookies yang baik, dia tidak boleh rasa pahit di bawah. Jadi kalau dia tak rasa pahit di bawah, mana dia tahu nak menjaga suhu oven itu. Betul? Betul. Okey, jadi saya kata uniklah produk ni, bukan sekadar rasa tetapi di packagingnya. Okey. Boleh follow saya di TikTok Coco Kins dan Instagram cocokins.my. Pada mereka yang berminat nak jadi ejen ataupun rebranding saya punya cookies, so contact me. Senang je type Coco Kins. Ingat cookies, ingat Coco Kins. Okey. Semoga bisnes maju, grow ke level yang lain. Zaz.